Cantiknya pantai Tanjung Aru ni. Memanglah cantik kerana orang Sabah cantik-cantik semua. Oh, cantik. Kalau lah kan, ya Datuk Chan menang di kawasan N22 Tanjung Aru ni, apakah antara benar-benar yang akan Datuk Chan lakukan? Okey, yang terutamanya untuk jalan akses datang ke pantai Tanjung Aru ni, dia ada satu masalah iaitu kesesakan jalur lintas setiap petang. Kerana tempat ini dia memang terkenal dengan salah satu tempat yang paling baik untuk tengok sunset. So, banyak belancong, mereka datang, turis semua pun parking lah kan. Saya pun sudah buat preliminary discussion dengan DBKK, PBD, local ni council. Apa yang saya nak buat, kita nak cari satu lagi jalan bypass yang baru. Supaya kita boleh create satu one way. Untuk mengurangkan isu kesesakan lalu lintas dekat sini. Cuma ini sesuatu yang kena rancangan rapi, dan kerjasama dengan DBKK adalah amat penting. Jadi geng, orang Sabah kena make sure Datuk Chan ni menang, ya. Kasih Chan. Ada harapan.